Bang goreng cucur ni nak bawa naik atas pokok, nak healing-healing kat tempat tinggi. Kejap lagi mesti syok tengok pemandangan alam yang indah. Yahoo! Dah boleh keluar. Lumayan suka lagi lah. Besok korang masuk balik sini memang aku starlight satu-satu. Penat weh panjat pokok ni. Kemain tinggi lagi. Abang rasa 100 kaki lebih ni tinggi dia. Mencungap abang. Abang nak teropong penghuni hutan tengah buat apa sekarang ni? Kak Ponti ni buat abang terkejut beruk lah. Kak Ponti ni kalau budak-budak paranormal tengok ni, jackpot katanya. Lah, kat hutan rupanya. Kat sini rumah dia rupanya. Kemain garang lagi. Datang bulan ke? Ramai manusia tanya abang, kat hutan ni bini abang ke? Dia dah ada laki lah. Jangan buat pasal weh. Ni apa pula ni? Kenapa muka dia berkedut-kedut? Beginilah, begitulah. Cuba kita zoom out tengok. Tengah melepas rupanya. Cis. Ish. Gayat pula nak turun tinggi-tinggi ni. Abang balik dulu ya. Hari dah malam nanti Kak Ponti kejar abang takut weh. Bye semua.